Okay guys, sekarang ni kita dekat dia garage. Ada dekat Panglima Garang. Nanti aku drop location kat bawah ni. Sorry aku tak bawa mic. Hari ni aku nak ambil kereta aku. Kau nampak tak condition dia? Bapak, ni aku nak terus bawa pergi basuh. Aku nak terus bawa pergi basuh. Basuh cuci bawah sekali lah. Aku pun dah macam geli lah nak naik kereta aku ni. Nampak? Aduh, lepas basuh, sementara dia nak kita nak hantar pergi basuh kat car wash, aku nak pergi makan dulu lah. Sebab aku pun bawa balik daripada Perak ni, ada kematian. Pakcik aku meninggal. Jadi tak apalah, kita bawa pergi basuh dulu, settle semua wangi-wangi. Kita ambil balik kereta ni, kita bawa pergi balik rumah aku yang baru tu. Okay, stay tune. Baik, kereta ni apa yang aku tukar sebab mula-mula dulu dia leaking. Dia leaking menitik je atas rantai tu. Masa tu aku tak apa nak ada sangat lah bajet. Sebab lebih keutamakan kepada family, kepada rumah apa semua. Standard lah, dah hidup ada keluarga ni kan. So mess ni aku tunjukkan kau. Kat korang, kat kau pula. Tak tahulah, aku nak tunjuk, aku nak cakap barang tu pun aku tak apa nak pandai sangat. Tapi ni yang kita dah buat lah. Coolant semua dah tambah baru, belting luar, belting dalam semua dah tukar. Lepas tu ni lah barang-barang lama dia. Dia barang-barang lama dia. Dalam ni apa benda oil coolant, oil housing tah, apa getah apa benda tah. Aku pun tak ingat lah dia sebut apa itu. Ni dalam ni semua. Ni tu. Kau tengoklah condition dia. So sekarang ni kereta ni dah siap. Dah siap, tapi aku agak sedih lah. Tapi aku dalam ke arah nak restore kereta ni. Korang tengok headlamp dia. Weh, ni hujan masuk ni. Kereta ni memang aku beli standard lah, second. Aku beli memang standard second lah. Okay, sekarang ni proses yang terakhir adalah bawa kereta ni kita cuci dia balik lah. Kesian aku tengok. Allah, rim dia kotor. Ya Allah, kita tak dalam ni pula. Kita dalam dia pula. Ambil kau ada fungus. Aku rindu kereta ni. Dah sebulan lebih Sebulan lebih geng. Bau pun dah bau apa ni. Nampak fungus. Tu dia. Memang tak sekali banyak Memang tak sekali banyak Dah comot. Kereta ni dah comot geng. Kereta ni dah comot dah geng. Sekejap lagi basuh berseri lah ni. Memang dah comot dah. Aku tengok pun aku geli lah nak naik. Aduh. Ni apa ni? Tapak kucing mana ni? Tapi tak apalah. Terima kasih The Garage. Nampak tu, The Garage. Nanti aku drop location kat bawah. Nombor kontak semua aku bagi kat bawah. Kat sini kat sini diorang boleh buat bermacam-macam jenis kereta insya-Allah. Daripada biasa sampai ke konti. Macam-macam dia boleh buat. Korang nak buat apa? Ni. Nombor dia kat sini ataupun aku drop kat bawah ni. The Garage. Owner 100% Bumi Putra. Orang Melayu. Owner friendly lah. Owner friendly. Jadi sekarang ni kita nak bawa pergi basuh. Lepas basuh settle semua, tarik pergi rumah. Parking depan rumah, kita lepak-lepak depan rumah. Kita dah boleh gerak ambil kereta ni. Let's go. Tak boleh gerak lagi. Pomen pergi bawa test, pusing satu round. Jaga dia balik tu. Tu dah balik lah. Okay kot, dah running. Wah, rindu mat. Memang rindu lah cerita dia. Betul-betul kotor Ni nak bawa pergi basuh. Tapi sebelum tu aku nak kena pergi isi minyak dulu. Minyak dah nak mati ni. Memang kotor gila kereta ni. Bau pun aduh, tak berkenan lah bau dia. Apa yang dekat minyak besar dia suara juga. Boleh lah. Hilang kan? Merah-merah tu hilang kan? Merah apa tu?
Ada kan lah. Yang karat-karat lah. Bukan di sini kan ada merah dia. Okey. Okey. Nampak lagi, bangun lagi dia. Oh, baru repair tu. Tapi aircon tak ada sejuk. Kurang sikit. Sebulan lebih juga Kalau dalam naik bengkel. buka tingkap dulu. Nak buat balik ni pun tengok lampu dia. Nak ganti. Nak ganti baru. Berkilat. Tadi macam apa dia punya condition dia. Okey lah, boleh lah. Semua ada watermark dekat cermin. Mungkin dah lama sangat kot kat bengkel tu. Tapi tak apalah, pelan-pelan lah kita ni kan. Okey lah. Kalau kereta putih harus jaga macam ni je hari. Itulah tu. Susah jaga putih. Ya, kalau kita nak jaga kan dia nampak hitam-hitam macam tu kan. Kalau kena minyak tu okey dah. Kalau nak itu apa tu? Tangki minyak tu dah okey dah. Dah nampak cantik. Banyak apa tu? Macam tai-tai sudah kotor macam tu kan. Dia punya kotoran tu. Ni dah boleh. Faham, tak apa. Itu kena air hujan kan? Dia macam air hujan jatuh dekat zinc. Dia jatuh macam ni. Tak apa. Nantilah slow-slow lah polish balik Kalau ada ganti semua cantik betul. Itu saja geng. Alhamdulillah, terima kasih kerana menonton daripada awal sampai habis. So ini adalah sikit je aku buat untuk korang sebab aku nak melepaskan rindu. Di sambil melepaskan rindu tu, aku luah sikit lah kat korang. Aku nak cerita lah pasal kereta aku ni. Jadi kereta aku daripada sebelum puasa, sebelum raya sampai lepas raya baru boleh siap. Tak tahulah, tukar macam-macam. Tukar tu, tukar ini, biasalah kereta lama. Macam-macam lah minta duit. Jadi itu saja. Terima kasih kepada korang kerana menonton. Next content lagi, InsyaAllah aku buat lagi. Tapi tak tahu apa, teruskan support aku. Subscribe channel aku, like channel aku, semualah. Okay, Assalamualaikum. Gerak lu. Jom, aku nak pergi makan biunsuk dulu. Lapak tengah-tengah hujan ni, biunsuk yang paling cun. Okay, bye-bye.